So, ui. So, hari ni saya ada dekat Kedah Digital Library. Satu tempat yang library yang digital. So, best lah dekat sini macam-macam kita boleh tengok, macam-macam kita boleh buat research kan. Jadi, kawasan dia pun cantik. Tapi, hari ni saya tak sempat lagi nak sarapan sebenarnya. Tak sempat nak beli roti canai ke nasi lemak ke, tak sempat. So, saya terus himai sini. Ayak pun ni kita beli dekat vending machine tu. So, tak makan lagi lah. Tapi, saya ada bawa kek harumi. So, saya rasa pagi ni saya nak sarapan kek harumi lah. Alright, so saya nak sarapan kek harumi lah ni, tengok lah. Alright, jadi kek harumi ni kan dia anytime, anywhere hampa boleh bawa pi ke mana pun. Senang. Macam hari ni saya tak sempat nak beli sarapan tadi. Saya beli kek harumi. So, saya boleh makan lah. So, saya nak makan lah kek harumi. Pagi ni saya nak breakfast. Alright, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Senang lah. Dia ready to eat. Kalau hampa beli, hampa simpan, letak dalam beg. Kalau tak sempat sarapan, boleh bawa. Lepas tu makan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tak kisahlah untuk nak bagi kat anak bawa pergi sekolah, dekat husband. Kalau macam saya dah, saya tak plan nak makan pun, cuma tak sempat nak beli tadi sarapan. So, saya letak dalam beg Swiss roll Harumi Bakery ni. Terus saya makan sarapan. Alright. Okay. Harumi Bakery rasa klasik dengan sentuhan moden.